Minum arak di majlis rasmi kerajaan? What the heck? Viral isu yang melibatkan Datuk Seri Tiong King Sing, Menteri Pelancongan Malaysia. Kantoi bergambar dalam majlis dengan baju batik and arak di tangan. Majlis itu dilaporkan berlangsung sekitar 1 Oktober 2025 sempena acara promosi pelancongan antarabangsa Global Travel Meet di Selangor. Dalam beberapa rakaman, kelihatan individu penting, barisan-barisan menteri seperti Eng Sulim, Exco Kerajaan Tempatan, Pembangunan Kampung Baru dan Pelancongan sedang menikmati arak. Dan di situlah api bermula. Ada yang marah sebab kata ini adalah acara rasmi. Kenapa ada arak sampai tetamu jemputan yang beragama Islam pun dilihat meninggalkan majlis dengan lebih awal. Tapi Tiong pula menafikan and rasa tak salah pun minum arak masa tu dan menegaskan majlis itu bukan dianjurkan oleh kementeriannya. Cuma penganjur menggunakan logo Tourism Malaysia tanpa kebenaran. Lepas tu teruslah jadi kontroversi. Tapi sebelum korang mengecam, aku selitkan sedikit info jumlah pelancong ke Malaysia yang meningkat di bawah Tiong. Pada 2023, naik ke 20 juta pelancong dan sekarang tahun 2025 dijangka 31 juta pelancong ke Malaysia sekaligus melebihi Thailand. Dan Tiong pula membawa dengan rancangan insentifnya termasuklah dengan program Global Travel Meet 2025 yang melayan semua agensi travel dan partner-partner yang rajin bawa pelancong. So, pulangan pelancong dijangka menjana 332 bilion dalam hasil pendapatan dan menyumbang lebih daripada 11% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK pada tahun 2025. Ini bermaksud industri pelancongan memainkan peranan besar dalam ekonomi negara. Secara etika, memang nampak tak manis lah, tak elok dan buruk perangai. Tetapi secara realitinya, industri pelancongan memang banyak bekerjasama dengan pihak swasta. Logo Tourism Malaysia pun selalu digunakan dalam mana-mana program yang melibatkan pelancongan. Hakikatnya, industri pelancongan memang tak boleh lari daripada seronok. Kebanyakan acara promosi memang melibatkan alkohol sebagai sebahagian daripada etika sosial. Itu budaya mereka. Cheers bukan untuk mabuk, tapi untuk meraihkan, untuk membina jaringan. Cumanya, itulah, pemimpin pun tetap perlu bijaklah membaca sensitiviti masyarakat sendiri. Kalau dah tahu rakyat Malaysia ni mudah trigger dengan arak, maka janganlah bangga menayang-nayang pula. Dah tak pasal-pasal rosak image. Mas Emianti, Ahli Parlimen Masjid Tanah pun mendesak Tiong untuk meminta maaf secara terbuka, tapi Tiong lebih memilih untuk ego and tetap tak rasa bersalah. Korang rasa patut tak Tiong minta maaf? Tapi janganlah kita lupa juga, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pun peminum tegar arak dan judi. Okey je kan? Bezanya sekarang zaman dah berubah. Kalau dulu benda tu tak sensitif, sekarang masyarakat jauh lagi cepat menghakimi. So, fikir-fikirkanlah.